dan karamah ni ada. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, kalau karamah ni ada, kenapa tajuk forum? Bukan saya bagi tajuk tau, pihak penganjur bagi tajuk. Kenapa tajuk forum, perkara luar biasa ni, yang sekarang kita dah tahu karamah, ia bukan tanda kebenaran. Kenapa pula bukan? Mungkin Ustaz Dato' Abdul Rashid boleh jelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Tuan Moderator, Kapten, Maulana, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jawab soalan itu, saya nak sebut tentang sebahagian daripada yang kita rasa luar biasa, dia sebenarnya sekadar pengalihan fokus. Benda tu tak ada luar biasa apa. Dia benda yang biasa tapi di luar pengetahuan kita, lalu kita sangka itu adalah luar biasa. Itu satu jenis. Satu lagi jenis ialah lebih kurang macam tu juga, benda tu berdasarkan kepada kejahilan kita. Kita ambil contoh, pernah jadi satu ketika dulu, sekitar hujung 90-an, ada satu tempat di belah seberang perai. Kalau barangkali orang yang hidup area tu zaman tu mungkin ingat, saya pun tak apa nak ingat. Tapi ada satu kisah, satu pokok nyok ni, pokok kelapa. Kalau tak silap, ceritanya ialah pokok kelapa tu, sebuah tu dia dah rupa macam manusia. Tengok buah ke apa, tapi dia mengeluarkan air duk keluar tau. Daripada buah tu ke ataupun something dekat pokok tu. Yang menyebabkan orang berduyun-duyun, beratuk nak ambil berkat, ambil air tu. Berhujan, berpanah. Siapa ingat lagi? Ada kan? Yang untung waktu tu ialah penjual air mineral. Sebab dia orang beratuk panas, dia tunggu tepi dia jual. Yang tu laku. Jadi orang yang beratuk tu ialah kerana dia teralih fokus. Dia sangka benda-benda macam tu adalah ajaib, itulah benda yang hebat. Sopo juga orang yang berhenti kat tepi jalan apa semua, duk ayak duk keluar apa kan, duk tadah ayak dengan sangkaan ubat. Walaupun kita pun tak tahu ayak tu main mana. Ataupun pernah yang jadi, kalau siapa-siapa yang pernah pergi umrah kan, hari bila naik bas sampai dekat Madinah, sampai kota Madinah tu dia ada satu laluan tu, dia akan disambut dengan bukit. Madinah kan bukit keliling kan, ada air duk keluar tu. Air tu kerajaan bubuh paip air, bubuh belakang tu haba nak bagi cantik. Jadi mutawif tu berkata, demikianlah tuan-tuan keajaiban Madinah, daripada bukit pun duk keluar air. Orang pun kagum, oh inilah Madinah Nabi SAW. Nampak tak? Senang kena jual pasal jahil, pasal tak tahu. Satu lagi ialah dia teralih fokus. Sebab kita tengok contoh kan, banyak kes berlaku akan tersebar dalam media, dalam apa semua, penemuan daging wagyu ada tulis alif lam lam ha. Kan hebohlah orang pun. Dekat badan ikan sisik dia berukir alif lam lam ha. Semua pakai kata ini adalah tanda kehebatan, tanda keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia lupa kejadian daging itu sendiri, ikan itu sendiri adalah keajaiban ciptaan Allah taala. Perasan tak? Kita teralih fokus dengan benda tu. Kita sangka yang pelik-pelik macam tu itulah tanda kekuasaan Allah. Kita lupa hak ikan tu sendiri adalah kejadian keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu bentuk perkara luar biasa yang sebenarnya dalam hukum alam dia tak ada luar biasa apa. Macam tu. Baik, kembali kepada soalan yang moderator sebutkan tadi. Adakah itu menjadi tolok ukur kepada kebenaran? Dia fokus dia, bila kita bincang tajuk tu tengah hari ini,
kita nak jadikan, adakah benda-benda yang disebutkan sebagai mencari adat itu tadi? Maulana cuma sebutkan dua perkara. Kalau kita senaraikan balik dalam kitab-kitab akidah, khawariqul adah, perkara-perkara mencarikan adat ni ada beberapa kan, 5-6 begitu. Dia ada mukjizat. Sebelum mukjizat ada yang berlaku kepada Nabi, sebelum berlaku kepada seorang Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi ialah irhas kan. Kalau siapa belajar akidah, irhas, ada mukjizat untuk kepada wali nama orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan adanya dipanggil karamah. Kemudian untuk orang biasa-biasa, tak kira dia orang baik ke, dia orang tak baik ke, ada ketika-ketika yang berlaku, datang aunun minallah, pertolongan daripada Allah. Dalam kitab akidah Melayu dia tulis ma'unah. Contoh dia, ada ketikanya mungkin kita seorang tu dia tengah berenang ke apakah, dia tiba-tiba lemas, tiba-tiba tak sekuyung-kuyung, kita kata ada kepingan papan ke lalu kat dia, ataupun ketika dia dikejar binatang buas, tiba-tiba ada pokok yang dia selama ni tak boleh panjat, tiba-tiba dia boleh panjat naik atas. Ataupun geng-geng yang dulu pernah buat demonstrasi jalanan kan, bila kena kejar dengan polis, tiba-tiba dia boleh langkau tembok yang tinggi, benda yang dia tak boleh buat kan. Itu sebahagian daripada pertolongan daripada Allah yang menyelamatkan seseorang daripada bencana. Yang tu dia berlaku, yang baik pun dapat, yang tak baik pun dapat. Kemudian dia main kepada yang berikutnya, yang tu yang boleh belajar, yang dipanggil sihir. Sihir boleh belajar. Sihir boleh belajar macam yang diceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam pertarungan dengan ahli sihir. Nabi Musa lempak tongkat, ahli sihir lempak tali. Tongkat yang dilempak menjadi ular yang benar, tali yang dilempar yukhayyalu ilaihim, dikhayalkan dia adalah ular-ular yang bergerak-gerak. Tapi itu sihir. Dari sudut mata kasar kita luar biasa. Walaupun hakikatnya dia tetap tali. Macam kalau tuan-tuan pernah tengok, pernah baca Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Saya selalu cerita benda ni. Syekh Wahid Abdul Salam Bali dia cerita dalam buku dia. Ada satu pertunjukan silap mata di satu perkampungan Arab ni, seorang lelaki penonton nampak lelaki ni dia masuk kot dubur unta, dia keluar kot mulut unta. Dia masuk kot mulut unta, dia boleh keluar balik kat dubur unta. Bila mai satu orang lelaki yang belajar agama lalu membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, tersingkap perkara yang sebenarnya, lelaki itu yang buat pertunjukan ni, dia rupanya cuma lalu celah kangkang unta belakang, pergi keluar ke depan, masuk ke depan, pergi belakang. Hakikat yang tu, tapi yang dikhayalkan pada penonton hak tadi. Itu sihir. Yang lebih teruk daripada itu, yang Nabi SAW sebutkan, sekiranya kamu melihat Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba daripada dunia apa yang dia suka atas maksiatnya, ketahuilah fa innahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj juga duduk dalam kategori khariqun lil adah. Orang tu dia makin dapat habuan dunia dalam keadaan dia makin jauh daripada Allah Ta'ala. Dia akan ada macam-macam kelebihan, keistimewaan, barangkali kita boleh sebut keajaiban, tapi dia jauh daripada pegangan agama, jauh daripada kitab, jauh daripada sunnah Nabi SAW. Nampak? Jadi semua itu adalah perkara yang mencari adat, ajaib. Kalau kita dah kategorikan begitu, tentu saja akal yang sihat boleh faham dan boleh tahu perkara ajaib yang mencari adat ini. Bak kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata khariqun lil-'adah qad yaqa'u, boleh berlaku liz-zindiq, boleh berlaku perkara mencari adat ni bagi seorang zindiq. Zindiq ni jenis tak beriman, ingkar Allah Ta'ala, lagi apa? Semua
Situlah dah. Bitariqil imla wal ighwa, dengan bisikan, dengan godaan. Dan qad yaqa'u lisiddiq, boleh juga berlaku kepada orang yang benar imannya. Bitariqil karamah wal ikram, dengan cara karamah dan pemuliaan daripada Allah Ta'ala. Jadi perkara yang ajaib ini boleh berlaku kepada orang yang saleh beriman, boleh juga berlaku kepada orang yang mengingkari keimanan. Maka kata Ibn Hajar al-Asqalani, macam mana nak beza? At-tafriqatu bainahuma, innama at-tafriqatu bainahuma, beza antara keduanya itu ialah bittiba'il kitabi was sunnah, dengan menuruti kitab dan sunnah. Maka bila kita lihat kembali kepada persoalan tadi, bila berlaku perkara yang mencari akal, mencari adat, yang kita rasa dia ajaib, pertama sekali dapatkan fakta. Benda ini adakah betul-betul perkara ajaib, ataupun sebenarnya ini memang salah satu daripada fenomena sunnatullah fil alam, yang ia merupakan sebahagian daripada kebesaran Allah Ta'ala, tanda kebesaran Allah. Yang tu dulu, macam kita kata ikan, kita apa semua tadi kan. Satu. Yang kedua, kalau ia berlaku kepada seorang manusia, sebagaimana yang dipesan oleh Al-Imam Syafi'i dalam perkataan yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Imam Syafi'i kata, sekiranya kamu melihat orang berjalan di atas air dan terbang di udara, fala taghtarru bihi, jangan kamu terpesona dengannya. Fa'a'ridhu amrahu ilal kitabi was sunnah, kembalikan urusan itu, maknanya nilai perkara itu, orang itu, dia hebat ke dia tak hebat, bukan pada terbangnya dia, bukan pada dia berjalan di atas hayang. Dia cerita terbang bukan cerita pilot naik kapal terbang. Terbang maknanya dia boleh berjalan di udara. Dia boleh terbang sendiri. Tentang gambar apa? Superman apa semua macam tu kan? Ataupun setakatlah tak ada lagi cerita yang tu. Saya ingat kalau cerita-cerita mistik di pusat-pusat pengajian tradisional dulu ni, ialah jenis dia boleh test ilmu berdiri, dia boleh konon-kononnya terapung. Siapa-siapa mengaji ingat dalam lapis-lapis saya dulu ni, test ilmu yang macam tu. Dia kira boleh terapung. Makin tinggi ilmu, konon-kononnya makin tinggi dia terapung. Maka kembali balik pada perkataan Asy-Syafi'i, apabila kamu melihat orang yang boleh terapung, boleh berjalan di udara, boleh berjalan di atas air, first kali kata Asy-Syafi'i, fala taghtarru bihi, jangan terpesona, jangan terpedaya dengan yang tu. So apa dia punya pendirian nak buat macam mana? Kata Syafi'i, fa'aridu, kembalikan nilai orang itu, dia benar ke dia salah ke, bukan pada keajaiban yang dia tunjukkan, tetapi ilal kitabi was sunnah, kepada kitab dan sunnah. Sejauh mana seorang itu multazim. Tahu multazim? Seorang itu berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan sunnah, itu adalah tolok ukur dan neraca kebenaran. Bukan kehebatan-kehebatan yang dia ada. Dan sebenarnya perkara untuk orang, untuk peribadi, kita bukan tala ke orang, kita kata kat diri kita. Kalau ada sesuatu yang kita rasa keajaiban berlaku kepada kita, jangan syok sendiri sangka ini adalah anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Kalau dengan anugerah itu menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Ta'ala, sepatutnya kita sedar dan kita bimbang. Seperti mana hadis sahih riwayat Abu Daud yang saya baca tadi, Nabi kata, fa'innahu istidraj. Itu adalah istidraj. Konklusi istidraj apa? Orang tu makin berjaya, orang tu makin hebat, orang tu makin segala-gala yang hebat tadi, tapi dia makin jauh daripada Allah. Itu istidraj.
Jadi kalau kita hukum orang, kita boleh nilai tadi, kembalikan kepada kitab dan sunnah. Tapi kadang-kadang kita jenis manusia yang suka perasan. Kita duk anggap kita ni dalam istilah Arab, rajulun muhdas. Kita ni orang yang tepat, kita ni orang yang hebat, kita ni orang yang Allah pelihara, orang nak buat naya kat kita, sentiasa kita terselamat. Kita duk rasa kita hebat. Kalau kehebatan itu menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Ta'ala, itu tanda ilham kebenaran daripada Allah. Tapi kalau itu menyebabkan kita lagi jauh daripada syariat Allah Ta'ala, syariat Nabi SAW, itu istidraj. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. So kita telah dapat belajar bahawa perkara yang mencari adat kebiasaan tidak semestinya merupakan satu karamah. Ia boleh jadi ia di luar ilmu kita ataupun di luar fokus ke kesilapan optik ke atau sesuatu yang dipelajari seperti sihir atau silap mata, dan yang bahaya ianya adalah istidraj. Betul tak? Ingat tak? Ada tulis? Okey.